Allah solat. Soalan pertama, apakah hukum solat bagi orang yang sakit? B harus, C wajib mengikut kemampuan, D tidak perlu solat. Oh, wajib mengikut kemampuan. Okey. Wait a minute. Jika tidak mampu berdiri, pesakit boleh solat secara A. baring sahaja, B. duduk, C. menyarap, D. berjalan. B. Duduk. Jika tidak mampu duduk, pesakit boleh solat secara A. berdiri, B. melompat, C. baring, D. berlari. Si baring. Okay, betul. Okay, terusnya. Apakah prinsip utama dalam solat orang yang sakit? A. mengikut kehendak sendiri, B. mengikut kemampuan, C. mengikut orang lain, D. mengikut masa lapang. B. Mengikut kemampuan. Okay. Takut pula. Solat secara duduk yang utama ialah duduk di atas A. kerusi, B. katil, C. lantai, D. kerusi roda. C. Lantai. Okay, seterusnya. Jika tidak mampu sujud seperti biasa, pesakit boleh A. tinggalkan sujud, B. isyarat kepala, C. angkat tangan, D. diam saja. Ulang balik laju sangat. Laju sangat. A. tinggalkan sujud, B. isyarat kepala, C. angkat tangan, D. diam saja. B. Isyarat kepala. Soalan ketujuh. Antara berikut yang manakah didahulukan dalam solat orang yang sakit? A. baring, B. duduk, C. berdiri, D. isyarat mata. Berdiri. Okay, betul. Nice.